Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sepat hebat. Okey, rakan-rakan guru, di sini saya ingin menunjuk cara bagaimana nak mengisi pelaporan e-minit curai. Pertama sekali, di dalam Telegram rasmi kita, channel e-minit curai SPAT. So, cikgu-cikgu boleh klik di situ. Okey, di dalam ini, cikgu-cikgu boleh klik e-minit curai link. Okay, cikgu akan dibawa masuk kepada paparan app sheet minit curai. Okay, di sini pertama sekali cikgu klik tanda tambah di bawah kanan ini. Akan tertera minit curai form di mana cikgu boleh isi segala detail meeting hari itu. Contoh, tempat, memandangkan meeting saya adalah secara maya dalam talian, jadi saya tulis dalam talian Gmeet. Di sini isi anjuran dan juga pengerusi mesyuarat tersebut bersama jawatannya. Selepas itu, cikgu isilah info yang cikgu dapat daripada mesyuarat berkenaan mengikut turutan, di mana info 1 mengenai apa dan tindakan info 1 tu siapa yang perlu bertindak ke atas info tersebut. Buat yang sama juga untuk info-info yang berikutnya. Di sini saya nak tunjuk untuk cara sign. Cikgu boleh sign dalam pelaporan ni. Tap to unlock. Okey, di sini cikgu sign. Nama pelapor adalah nama penuh ya. Okey, link biarkan kosong dan PDF tu biarkan, jangan usi apa-apa di situ. Dan cikgu tekan save. Okey, cikgu akan nampak tanda nombor 1 di bahagian atas kanan. Maknanya dia masih generate untuk simpan data cikgu isi tadi ya. Okay, sekarang ni dah tak ada nombor 1 tu kan. Maknanya penyimpanan cikgu sudah selesai. Jika cikgu nak buang, cikgu tekan saja rubbish bin. Okay. Jika cikgu nak ubah atau edit, cikgu tekan ikon yang ada pensel. Dan jika cikgu nak tengok balik semula minit curai cikgu tekan ikon yang ada gambar kertas tu. Okey, ni sekarang ni downloading PDF. Okey, dan inilah pelaporan yang kita telah isi, dan inilah juga pelaporan minit curai yang telah berada dalam CM2 Pengkalan Data SMK Puja Alam 3. Okay, so sudah selesai pengisian minit curai di dalam aplikasi e-minit curai app sheet. Semoga dapat membantu rakan-rakan memudahkan pelaporan minit curai. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.